Permulaan, penyembelihan menurut perspektif Islam merupakan proses penting dalam memastikan makanan yang dimakan adalah halal, bersih dan selamat. Islam telah menetapkan syarat tertentu dalam penyembelihan seperti penggunaan kaedah yang betul, menyebut nama Allah serta menjaga kebajikan haiwan. Namun begitu, perkembangan industri moden dan penggunaan teknologi dalam sektor penyembelihan telah menimbulkan pelbagai persoalan berkaitan pematuhan terhadap syariat halal. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi meningkatkan kefahaman masyarakat tentang kaedah penyembelihan yang menempati hukuman Islam. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang isu kajian. Isu kajian kami ialah penyembelihan ayam di Malaysia semakin mendapat perhatian akibat perkembangan industri dan penggunaan teknologi moden. Operasi berskala besar menimbulkan keraguan terhadap pematuhan syariah, terutamanya apabila wujud masalah seperti tiada persediaan halal, pekerja tidak terlatih dan aspek kebersihan diabaikan. Hal ini menunjukkan bahawa halal bukan hanya pada produk tetapi bermula daripada keseluruhan proses penyembelihan. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti kaedah penyembelihan haiwan menurut perspektif Islam. Objektif ini memberi fokus kepada pemahaman masyarakat tentang syarat dan cara penyembelihan yang betul berdasarkan hukum syarak seperti penggunaan alat yang tajam, penyembelih yang memenuhi syarat serta bacaan nama Allah ketika penyembelihan dilakukan. Kajian ini juga bertujuan menilai tahap pengetahuan responden terhadap kepentingan penyembelihan halal dalam menjamin kebersihan, keselamatan dan kesucian makanan. Objektif kedua kajian ini adalah untuk mengenal pasti perbezaan antara penyembelihan halal dan haram menurut Islam. Objektif ini memfokuskan kepada kefahaman masyarakat tentang syarat dan cara penyembelihan yang betul mengikut syariat seperti penggunaan alat yang sesuai, bacaan nama Allah dan keadaan haiwan semasa disembelih. Kajian ini juga bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memilih makanan yang halal. Objektif 1, soalan 1. Di sini soalan pertama berbunyi, saya memahami syarat-syarat sah penyembelihan dalam Islam. Berdasarkan carta graf dan dapatan kajian di bawah, majoriti responden memahami syarat-syarat sah penyembelihan dalam Islam. Seramai 47.5% responden setuju dan 22.5% sangat setuju bahawa mereka mempunyai kefahaman yang baik berkaitan perkara tersebut. Walau bagaimanapun, masih terdapat sebahagian kecil responden yang kurang memahami syarat-syarat sah penyembelihan halal. Oleh itu, kajian ini menunjukkan bahawa tahap kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap penyembelihan menurut perspektif Islam perlu terus dipertingkatkan. Berdasarkan dapatan kajian, majoriti responden memahami bahagian yang perlu diputuskan semasa proses penyembelihan menurut syariat Islam. Seramai 46.3% responden setuju dan 26.8% sangat setuju bahawa mereka mempunyai pengetahuan yang baik berkaitan perkara tersebut. Walau bagaimanapun, masih terdapat sebahagian kecil responden yang kurang pasti tentang kaedah penyembelihan yang betul. Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa tahap kesedaran masyarakat terhadap penyembelihan halal berada pada tahap yang sangat baik. Menurut Ustaz Arfan Sulaiman bin Muhammad Noor, terdapat 5 rukun utama dalam penyembelihan menurut Islam, iaitu yang pertama adalah penyembelihan, haiwan sembelihan, alat sembelihan, cara penyembelihan dan penyebutan nama Allah. Beliau menjelaskan bahawa haiwan perlu berada dalam keadaan hidup serta urat halkum dan urat mari wajib diputuskan bagi memastikan sembelihan sah di sisi syarak. Selain itu, beliau turut menerangkan beberapa adab penyembelihan seperti membaca bismillah, menggunakan pisau yang tajam, menghadap kiblat dan melakukan penyembelihan dengan cepat serta berhemah.
Beliau juga menasihatkan generasi muda agar mempelajari ilmu penyembelihan kerana ia bukan sahaja berkaitan ibadah, malah mendidik nilai insan dan adab dalam kehidupan. Assalamualaikum, hari ini kita bersama tetamu kita. Arfan Sulaiman bin Muhammad Noh. Boleh panggil Arfan. Yes, bersama Encik Arfan. Encik, saya ingin bertanyakan beberapa soalan mengenai hukum sembelihan. Boleh? Di antaranya, boleh Encik kongsikan rukun-rukun sembelihan dalam Islam? Jadi hukum-hukum persembelihan ada 5. Yang pertama penyembelih. Yang mana penyembelih itu hendaklah Islam ataupun ahli kitab. Yang kedua haiwan yang disembelih, yakni yang ada 4 kaki seperti lembu, unta, kerbau atau kambing. Yang ketiga adalah alat sembelihan, yakni perlulah tajam dan tidak tumpul. Yang keempat cara sembelihan, yakni kita kena adalah adabnya, caranya untuk sembelih. Yang kelima yang terakhir adalah menyebut nama Allah. Itu adalah rukun-rukun sembelihan. Okay, faham. Okay, saya teruskan kepada soalan kedua. Apa yang membuatkan sesuatu sembelihan itu dikira sah dan halal daripada hukum syarak? Yang pertama, haiwan itu hendaklah hidup. Pastikan hidup. Yang kedua, tidak cacat. Yang ketiga, kita ada 4 urat salur yang perlu kita ni. 2 ni wajib, yakni salur halkum. Yang kedua adalah saluran mari. Okey, ini adalah wajib. Yang ketiga yang di sini dan yang sini adalah sunat saja. Okey, untuk soalan seterusnya, apakah perkara-perkara sunat dan makruh yang selalu Encik titik beratkan semasa penyembelihan? Untuk perkara sunat dalam persembelihan adalah yang pertama membaca bismillah, Allahu Akbar. Yang kedua menggunakan pisau yang tajam. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat merehatkan atau menenangkan haiwan sebelum sembelih. Dan yang terakhir adalah menyembelih dengan cepat dan kemas. Okay, itu untuk yang sunat. Untuk yang makruh pula adalah yang pertama tidak menghadap kiblat. Yang kedua menggunakan alat sembelihan yang tumpul. Yang ketiga memukul haiwan atau menyiksa haiwan. Yang keempat menyembelih haiwan lain di hadapan haiwan sembelihan. Okey, untuk soalan yang terakhir, apakah pesanan Encik Arfan kepada generasi yang muda tentang ilmu penyembelihan ini? Nasihat saya adalah belajarlah cara sembelih kerana ia bukan mengajarkan untuk berkorban sahaja, tapi ia mengajarkan erti ihsan itu. Ihsan ni kita perlu terapkan dalam diri kita supaya apabila kita dengan masyarakat yang lain, dengan manusia sekalipun, bayangkan Allah SWT memerintahkan kita untuk beradab atau menghormati haiwan korban, apatah lagi sesama manusia. Itu saja nasihat saya. Terima kasih Encik Arfan. Untuk rumusan kajian pula, kesimpulannya, penyembelihan ayam menurut perspektif Islam amatlah sangat penting bagi memastikan makanan kita halal, bersih dan selamat untuk dimakan. Namun, penyembelihan moden secara besar-besaran sekarang ini telah menimbulkan pelbagai isu seperti penggunaan pekerja tanpa tauliah, permis tidak bersih, lepas tu status halal pun diragui. Manusia memang suka percepat semua benda sampai lupa perkara asas yang patut dijaga. Hasil kajian juga menunjukkan majoriti responden memahami syarat sah penyembelihan seperti menggunakan alatan tajam, dilakukan oleh orang Islam dan menyebut nama Allah. Walau bagaimanapun, masih terdapat segelintir sahaja masyarakat yang kurang memahami konsep sembelihan yang sah menurut syarak. Oleh itu, semua pihak justru perlu bekerjasama meningkatkan kesedaran masyarakat supaya keyakinan terhadap makanan halal terus terpelihara. Sekian sahaja daripada kami.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.